Hari ini Datin Seri Nur Syahida nak buat ayam percik. Selalunya kita suka makan dan beli dekat pasar malam. Senang je nak buat, lebih sedap dan bersih. 3, 2, 1, jump! Okey korang, hari ni Mama nak masak ayam percik. Okey, kita perlukan serai, lengkuas, bawang merah, bawang putih, kunyit hidup dan juga halia. Kita kisar bagi halus, okey? Kita akan guna minyak sapi. Masukkan minyak sapi. Kita masukkan bahan tumisan tadi. Kemudian masukkan sedikit cili bubuk. Okey, ni ayam yang kita beli hari tu banyak-banyak tu. Okey, kita biarkan dia masak, tapi jangan terlalu masak sebab lepas ni kita nak bakar dekat air fryer supaya dia punya isi tu lebih sedap. Sekarang kita masukkan santan. Kita masukkan sedikit gula melaka. Asam jawa boleh, asam beling. Okey, rasa. Okey. Kemudian kita akan ambil ayam ni bakar dalam air fryer, okey? Kita dah masak, kita nak masuk dalam air fryer juga. Okey, see all. Tunggu, kita reset. Okey, ni hasil dia, nampak dia dah masak cantik. Kita masukkan dalam mangkuk. Okey. Air fryer kecil, kena masak sikit-sikit lah. Akan sedap. Macam ni. Kat kedai. Lazat. Bakar kat Bakar air fryer. Itu air. Thank you for watching.